Duduklah makan. Besar rumah kau, Jal. Besarlah. Besar ginilah, Malik. Besar pun duduk dua je lah. Ish. Ya, jumpa makan. Masih. Dah mau ayam mana lagi tahun ni? Mami, Daddy, Abang. Jal. Okey. Selesaikan dulu anakmu. Allah, sayang, sayang. Jom, Daddy tak marah. Jal, aku minta maaf sangat, Jal. Minta maaf sangat. Maaflah yang pecah tu, nanti kami ganti ya. Cara nanti. Dah apa. Selesaikan anak dulu. Allah, sabar. Allah. Okey. Rumi, sayang, sabar sayang. Abang. Rumi sayang. Rumi. Bang. Nanti bila kalau kita dah tak ada nanti macam mana kan? Astagfirullahaladzim sayang. Rumi sayang. Sayang, sudahlah sayang. Tolonglah Mami sayang. Abang! Bang! Sayang, sudahlah sayang. Rumi. Okey. Rumi. Assalamualaikum. Salam. Macam kau order. Oh, start tengok ni. Kalau okey, tak okey begitu. Tuan ni bisnes. Okey. Macam tu lah. Macam mana lagi? Kadang okey. Kadang tak okey. Tapi Alhamdulillah. Cukup-cukup. Aku baru ni bos dia tanya pasal mu. Dia kalau boleh nak mu masuk balik kerja. Aku dengan keadaan anak aku macam ni macam mana, Jal? Aku nak kerja macam mana kau beritahu aku? Aku sampai tak tahu nak buat apa dah ni. Dengan emosi aku, dengan duit lagi. Macam-macam lah semua serba tak kena aku ni. Malik, aku hak boleh aku khabarlah kamu. Kita ni sepatutnya kena bersyukur. Mu ni ada keluarga, ada anak. Anakmu tu anugerah. Anak syurga. Aku ni, sampai ke hari ni kita ada rezeki anak, kamu tahu? Ya, syurga lah. Tapi syurga tu kan mahal. Yelah. Sekejap je. Abang balik cepat bang.
Ni, tadi saya tengah masak. Lepas tu Aira tidur. Rumi keluar. Saya tak sempat nak halang tadi. Astaghfirullahalazim. Abang balik. Ya, abang balik sekarang. Jalan. Anak aku hilang kan? Allah. Aku balik dulu ya. Allah. Jalan molek balik. Rumi! 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 Rumi pergi mana? Rumi makan weh? Rumi? 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 Makan weh? Aira. Ya, Daddy. Buat apa tu? Lukis. Pandai Aira lukis. Iyalah tu orang. Kucing pun ada. Aira. Ya, Daddy. Daddy nak minta maaf dekat Aira. Kalau Aira nampak macam Daddy dengan Mami terlalu bagi perhatian lebih dekat abang. Dia bukan macam tu tau. Ini sebab Aira kena faham. Abang sakit. Daddy minta maaf ya. Okey, Daddy. Aira faham. Alah sayang.
Macam mana dia? Okey ke? Sebenarnya saya pun terkejut dengan progres yang Rumi tunjukkan. Dia cepat belajar kalau nak dibandingkan dengan pelajar-pelajar lain. Dalam tempoh yang singkat, Cik Malik, dia dah boleh main drum dengan baik. Betul ke ni, cikgu? Betul, Cik Malik. Saya nak tanya, selain daripada kelas drum ni, Cik Malik ada hantar mana-mana terapi? Setakat ni, tak adalah saya hantar dia pergi sekolah biasa je, cikgu. Kalau PPKI yang ada pun jauh kan. Nak hantar sekolah swasta macam mahal je. Kejap. Kalau macam tu, Cik Malik boleh pergi ke sini. Nurani Insan Terapi Center ni. Mungkin mereka boleh tolong. Lagipun saya ada kawan kat sana. Nanti saya forwardkan detailnya. InsyaAllah. Terima kasih banyak, cikgu. Jangan risau. Dah ready nak tengok Rumi perform? Sugar daddy, sugar mommy, sugar adik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jika ujian yang kau berikan kepada kami ini merupakan jalan ke syurga buat kami, Ya Allah, maka Engkau kurniakanlah ketabahan buat kami sekeluarga, Ya Allah. Aku pohon kepada Engkau, berikanlah kami kekuatan, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadi minta maaf. Allahu Akbar.